Kerajaan negeri Johor terus mempergiat pelbagai inisiatif dan sokongan sosial bagi membantu rakyat negeri itu menghadapi tekanan kos sara hidup ketika ini serta memastikan kebajikan mereka terus terpelihara. Menteri Besar Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata antara inisiatif utama ialah pelaksanaan bantuan kasih Johor BKJ yang setakat ini memberi manfaat kepada lebih 500,000 rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat di negeri itu. Bantuan Kasih Johor BKJ adalah inisiatif berterusan kerajaan negeri yang bertujuan membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya golongan sasar yang rentan dan berpendapatan rendah. Bagi BKJ, di bawah Belanjawan Johor 2026, sebanyak 24 inisiatif telah dirangka dengan peruntukan hampir 216.87 juta ringgit yang dijangka mampu memberi manfaat kepada kira-kira 585,054 rakyat daripada pelbagai lapisan masyarakat tanpa ada yang terkecuali. Dato' Onn Hafiz berkata bantuan tersebut dilaksanakan secara agresif hingga akar umbi bagi memastikan sebanyak mungkin rakyat Johor menerima manfaat sekaligus mengurangkan beban kewangan ditanggung rakyat ketika ini. Rakyat berada dalam keadaan yang susah, especially sebab kos sara hidup yang tinggi. Jadi sebab itu bantuan Kasih Johor ini kita buat secara agresif untuk mengurangkan beban yang dirasai oleh rakyat di luar sana. Beliau berkata demikian dalam temu bual bersama bernama diketuai Ketua Pengarang Arun Rajudura Raj di Saujana, kediaman rasmi Menteri Besar Johor baru-baru ini. BKJ adalah sebahagian daripada ratusan inisiatif kerajaan negeri itu dalam membantu rakyat, manakala inisiatif lain seperti Jualan Kasih Johor bertujuan memastikan bekalan makanan, khususnya barangan basah, dapat dijual pada harga berpatutan. Dalam hal itu, Dato' Onn Hafiz berkata kerajaan negeri turut mempergiat agenda perumahan mampu milik melalui inisiatif Rumah Mampu Milik Johor RMMJ dengan hampir 20,000 unit rumah telah siap dibina untuk membantu golongan memerlukan memiliki kediaman sendiri. Bagi pembeli rumah pertama, kerajaan negeri turut memperkenalkan bantuan RM5,000 selain subsidi tambahan RM2,000 untuk menampung kos berkaitan pembelian rumah seperti membeli peralatan dan pembayaran deposit. Banyak usaha-usaha yang kita buat ini, termasuklah bantuan Kasih Johor yang awak sebut tadi, adalah untuk meringankan beban rakyat. Itu sangat dekat dengan hati kerajaan ini. We want to reduce ataupun kita nak kurangkan beban tekanan kos sara hidup yang kini membelenggu rakyat secara keseluruhan. Sementara itu, beliau berkata kerajaan negeri juga menyalurkan bantuan kepada sektor kesihatan dan pendidikan termasuk pembinaan klinik baru di kawasan Hospital Sultan Ismail dan Gelang Patah bagi membolehkan rakyat menikmati akses kesihatan lebih mudah, efisien dan berkualiti. Bantuan pantry di fasiliti hospital dan klinik pula katanya adalah bagi memastikan keselesaan petugas kesihatan agar mereka dapat memberikan perkhidmatan lebih cemerlang kepada rakyat. Menerusi sektor pendidikan pula, kerajaan negeri memperuntukkan kira-kira RM5,000 setahun kepada setiap sekolah di Johor bagi menaik taraf kemudahan bilik guru. So really taking the whole of nation approach. At the end of the day, kita menganggap bahawa ini tanggungjawab kita bersama. Beliau berkata kerajaan negeri turut menumpukan perhatian terhadap isu rakyat yang dibangkitkan di peringkat akar umbi termasuk jalan rosak, longkang tersumbat, lampu jalan tidak menyala dan masalah infrastruktur lain untuk selesaikan secekap mungkin. Baru-baru ini kerajaan negeri turut mengumumkan bantuan khas kewangan Aidilfitri 2026 sebanyak sebulan gaji kepada 18,455 penjawat awam tetap dan kontrak negeri.